Apa kalau ada anak yang demam panas, tolong jangan biar, sebab boleh menjadi lagi teruk. Hampa tahu tak, ada cara yang paling senang macam mana nak ubat ataupun nak buang panas daripada tubuh badan. Kena pula musim demam. Pergi belakang rumah hampa ataupun di kawasan keliling rumah hampa, cuba cari satu pokok ni. Rumah hampa ada tak pokok ni? Yang ni dipanggil pokok daun bunga raya. Ambil dia punya daun lebih kurang dalam semangkuk, dicuci bersih dan diperam dengan air setengah jam. Perah sampai dia betul-betul keluar lendir dia. Setelah air yang hampa perah tu menjadi sampai berlendir, ambil hampas tu ataupun air tu diletakkan di bahagian dahi ataupun di atas kepala, lumur dan biarkan seketika. InsyaAllah dengan amalan ni dapat menyejukkan tubuh badan anak hampa ataupun orang yang demam. So selain daripada kaedah menggunakan daun bunga raya, hampa ada tak tahu orang lama macam mana cara nak buat ataupun nak rawat demam panas gunakan bahan-bahan yang paling mudah je. So sebelum video ni hilang, hampa jangan lupa like, komen dan share video ni, cara macam mana nak buang demam panas ataupun panas badan kepada anak hampa. Lupa tahu, share kat orang sama.